Kalau batal wuduk, saya duduk sah yang pertama. Nak buat macam mana? Pergi ambil wuduk. Cuma cara nak keluar, jangan kita melintah depan orang. Keluar ikut depan. Ada fuqaha mengatakan dimaafkan melintah depan orang. Tapi pendapat jumhur ulama tidak melintah di hadapan orang. Jika tidak ada jalan, duduk situ sampai habis dan baru pergi ambil wuduk. Yang mudah sekali, kita berpusing ke belakang, kita belah saf. Ingat, bila kita jadi orang yang di belakang, bila orang depan berpusing nak keluar, sunat kita renggangkan bahu ini biar dia ada laluan. Dia panggil ta'awanu alal birri, bertolong-tolong perkara kebajikan. Dia batal, dia nak keluar ada 3 saf belakang, nak keluar depan sakok dinding dah. Faham lagi? Pintu kau ni tak boleh, lalu kat depan orang, pusing kat belakang, orang pun buat gini. Kita yang batal ni buat tangan gini, Allah gitu dia pun buka. Jangan Allah, kita sambung Allahumma shalli alaihi wasallam.